Ni adalah first carbon plated shoes aku, 361 degree flame 4.0. Kasut yang sama top atlet Cina pakai time buat PB marathon 2 jam 18 minit. Kau RM500 boleh dapat kasut full carbon plated daripada bawah sampai atas. Bahagian atas ni siap 3 directional curve. Dia full carbon plated, lepas tu dia terbelah pula kepada 3 bahagian tau dekat bahagian depan ni. Kasut ni memang payung habis lah, dia punya carbon plated tu, nampak dekat sini. Dan juga bahagian tepi ni, kiri dan kanan tau. Nampak? Memang payung habis weh dia punya real carbon plate tu. Di antara foam bawah dan juga carbon plate ni siap ada ruang lagi tau. Nampak? Aku cucuk kabel tight pun boleh tembus tau belah sini. Antara carbon plate atas dan bawah ni ada midsole foam nylon yang juga akan bagi energy return tau. Adalah carbon plate ni dah bagi energy return yang tinggi dah. Tambah pula dengan dia punya midsole foam pun bagi energy return juga. So kau boleh bayang betapa powernya kasut ni. Midsole foam dia ni pun tebal dan lembut. So dia ada shock exhaustion yang bagus, tak sakit kaki bila berlari. Only if korang berlari dengan foam yang betul. Dan lah carbon plate pun dah energy return yang banyak. Foam dia ni tambah lagi tau. Bila pijak berdiri tu memang lembut je. Tapi bila nak push tu kasut ni memang sangat stiff. Even aku nak buat carbon plate test pun tak mampu nak kepok kasut ni sebab memang stiff and kuat sangat carbon plate dia tu. Selalunya kasut yang full carbon plate macam ni lebih daripada RM600 weh. Tapi brand 361 degree ni boleh buat harga dalam RM400 sahaja. Design dia dah lah style gila and pilihan warna pun banyak lah. Dia punya breathability tu memang tak payah cakap lah. Dia punya mesh atas ni, lubang-lubang dia memang besar-besar. Dia punya lid atas ni pun ada mesh juga dalam ni dan lubang-lubang juga. Lepas tu belakang ni dia ada foam sikit untuk jaga korang punya ankle. Yang tinggi sikit ni dia steel nipis tau. Tali dia jenis tajam-tajam, susah nak tercabut dan ada juga lubang lagi dekat bahagian atas tepi ni. So korang boleh buat runners look. So bila pakai tu tali ni memang takkan tercabut lah. Dia punya tapak ni memang grip gila. Aku dah pakai semalam so kotak sikit lah. Tapi memang grip lah, dia getah macam tu. Dah memang tahan lasa. Ni aku jogging atas star tau. Kasut ni sangat sesuai untuk race day dan juga training speed macam interval, time trial dan juga fartlek. Untuk beginner memang tak sesuai lah kasut carbon plate macam ni. Disebabkan design sampan dia ni berdiri pun boleh rasa tak stable, di mana dia akan cuba push keluar either ke depan dan nak heel strike pun tak boleh tau. Sebab design yang macam ni memang dicipta untuk kelajuan je lah. Kalau lari slow dan form tak betul pakai kasut carbon plate ni memang akan lead to injury. So penghuni pace 5, 4, 3, 2 tu memang sesuai lah beli kasut full carbon plate macam ni tau. Aku dah pakai sendiri untuk short distance semalam. Memang padu gila kasut ni. So kalau kau minat juga dengan kasut flame 4.0 daripada 361 degree macam ni juga, kau boleh tekan dekat back ni.